Ramainya adik-beradik dia. Ramai kan? Kilang You ramai. Kita macam duduk jauh sangat je. Kenapa tak duduk? Tak tahu. Dia orang tak nak invite kita ke duduk sekali? Itu dah tu. Jomlah. Jomlah mak kita dua. Farah boleh jadi orang pertama duduk situ. Diam, duduk diam. Seorang 2,000, seorang 2,000. Tekuk tangan kat belakang. Sekejap kita tunggu tetamu duduk lah. Duduk. Boleh. Tidak biar. Dapat. Dah duduk. Ya salah. Alamak. Itulah pasal. Sit chef. Sit chef. Kau suruh aku ke? Asal air depan you janganlah. Dia tepi air. Awak dekat sangat ni. Dia. Aku rasa kena di belakang lah. Tak ada duduk ice fishing je. Okey mak pantun apa pantun? Muka saya jamai. Dia nak angkat nikah dah. Berapa pantun lagi? Rakam lah kan? Careful. Hello. Proper Ada kenduri. So, duduk susun elok-elok sikit. Tak boleh. Kakak saya kahwin mak. Dah datang. Sini ya. Ana dengan pengapit tu boleh buka kasut ke? Aku bagi salam tadi. Ya Putri dengan ni. Allah tengah nak akad nikah ni tengah. Tengah buat. Bye bye. Yo sini yo. Tepi air. Yang belah sana okey. saksi ada ke? Saksi 3 orang. Sini. Lelaki. Saksi 3 orang. Volunteer. Lelaki. Marco depan Marco. Panggil Bubu panggil Didi Haji. Saksi 3 orang. Ada kerusinya je. Saksi 3 orang saksi. Semua tak tadi saksi. Masing-masing buat kerusi office ya. Bapak main character syndrome tengok. Cantik. Jelek sikit tau. Yang mana kat belakang tu ke depan sikit. Itu. Ni ada Bapa Zali ada. Belah sini Bapa. Belah sini. Jangan ditegur paling. Semua dah ready ke? Saksi dah ada 3 orang dah. Mana saksi lelaki? 3 orang siapa tadi bagi nama? Gila. Zali. Baru nampak kerusi. Kita start lah Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Rahim, Ya saya. aku nikahkan kau dengan Lediana binti Lifit dengan mas kahwinnya RM250,000 tunai. Aku terima nikahnya Lady Ana binti Lifi dengan mas kahwin RM250,000. Tunai. Tak sah. Tak sah. Lagi sekali. Ada tunai. Tak dengar. Lagi sekali. Gagap. Tak apa dah. Oh, akak 2 kali oh. Satu lafaz. Okey. Ada percupaan dulu. Bagi dia masa tu. Jangan nekan kesan member. Nervous ke? First time ni. Tarik nafas, hembus. Boleh lah bu. Okay. Tengah akad nikah ni. Abdul Rahim, Ya saya. aku nikahkan kau dengan Lediana binti Lifit dengan mas kahwinnya RM250,000 tunai. Aku terima nikahnya Lady Ana binti Lifi dengan mas kahwin RM250,000 tunai. Sah. Saksi macam ni. Sah. Saksi macam mana? Sah ke? Sah. Sah. Kita doa sikit lah ya. Doa sikit. Kita doa sikit. Tabarakallah. Doa macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu ala syafi'i anbiya wa Orang tinggal doa kau pergi tepuk. ajmain.
Amin. Amin. Nastaghfiruka wa nastahdiuka ajalana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma bi ayyufikana fika wa amanika wa iyadzika min kulli syaitanin marid wa jabari anid. Ya inin wa bari wa syarri kulli innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa aqina bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Tahniah kepada Rahim. Tahniah. Tahniah Rahim. Try kita. Mungkin ada ucapan daripada pengantin belah lelaki ke perempuan nak bagi ucapan kat depan ke. Limo wakil. Doa dah habis. Doa dah habis. Amin, bangun. Dari saya Abdul Rahim nak mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Waalaikumsalam. Yang Terima kasih. tempat kerja pun orang-orang terima kasih juga datang. Kakak saya pun terima kasih yang mana datang dari jauh tu datang, terima kasih. Yang kawan-kawan hadir pun terima kasih. Itulah jangan lupa claim jajan nanti ada makan-makan. Ibrahim bagi sepatah dua kata dekat pengantin perempuan. Nasi minyak. Ya betul. Patah kata untuk pengantin perempuan. Bagi 10 patah kata. Depan. Salah. Tunjuk atas face. Tengok kat Ana dah ke depan tu. Ana. Cepat Rahim. Siap je. Cik Jimmy ke? Cik Jimmy ke? Kau mana ni? Makan dah kah? Bonek aku hilang Yes. Asing sangat. Baik Pak Aja, baik. Jumpa abang tu. Masih. Yo. Diam. Baik kau bagi makan. Diam pengantin lelaki nak bagi 10 patah kata. Yo, baik kau bagi makan. Jangan buat bang. Kak OC lapar tu. Oh, minta maaf. Saya buat kat Aira. Tak dengar. Tak dengar. Okey. Tak dengar. Tak dengar. Habis belakang. Shorty tu. 1, 2, action. Omai tu. Tak dengar. Sabar. Tak, dia tak cakap apa-apa lagi. Bang sabar. Bercakap depan-depan tu. Sabar. Sabar ke Papa nampak saya. First time ke tu? Ya, first time ni. First time. Mio. Silajit ni. Jangan hilang malam ni. Wajar cakap siapa tu. Si datang dalam hidup ai. Terima kasih juga sudi jadi isteri ai. Cium. Wedding pose. Cium. Gil. Okay, pose. Apa Ibrahim? Racun. Aku dah. Dah. Cukup dia. Kita tak dengar ni. Kita bagi dekat wife pula. Tak dengar. Okay, semua santai. Tak dengar. Santai lo. Semua santai lo. Bagi pengantin lelaki cakap lo. Okay. Take time. Bila dia nak cium? Aku dah. Hello. Yang cakap yang. Rasa macam nak kahwin lagi sekali lah. Ada orang nak kahwin tu. Okay. To you, thank you sebab hadir dan hidup baik. Dan terima kasih juga sebab boleh accept baik buruk I Hilang. selama ni.
Dan Kita I sabarnya nak hope, kahwin. Spam lagi. kita punya kahwinan ni kekal hingga lama-lamanya lah. Amin. 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 Peluk. Kan. Oh my goodness. Oi, tak baik tu. Apa Susu bukan tu susu. mulut? Susu bukan susu. Main rasa main sunyi lah. Cium, cium, cium. Kiss papa. Kiss. Bu Cika. Ai, 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 ai. Terbangin ke tu? Macam vampire tu leher. Terbangin payah mat. Habis. Kasut kena buka. Awak tinggi sangat kasut. Baik. Tinggi sangat Daddy. Okey, terima kasih semua yang Ha? mana ada. Korang dah ambil makan belum? Mio kena tarik. Dia spam banyak sangat. So. Salam. Wagyu mana wagyu? So boleh duduk yang belah belakang tu. Abang Rahim depan. Apa yang betul-betul tepuk tu? Siara tu Muntira. Minta lah yang Bagi buat mak. orang ke. Ya, ucapan bukan sikit kasut. untuk Rahim wish ke apa ke. Okay, Ah. pihak daripada perempuan. side daripada pihak Pihak perempuan lelaki. ada apa-apa ke nak bagi ucapan kat Ah. dua mempelai kita ni? Cantik dah. Selamat pengantin baru. Mael bagi ucapan Mael. Mael bagi ucapan Mael. Mael bagi ucapan Mael. Ni adik. Sila bagi ucapan. Mael. Kau dah praktis ke? Bagi Mael ucapan Mael. Mael ada pantun. Tak ada lah pantun. Dah lupa lah kau ni. Cepatlah Mael, bagi Mael kat aku Mael. Sorry. Assalamualaikum semua. Mai daripada grup Every Clothing. Nak ucapkan congratulations. Semoga menghasilkan anak-anak yang ramai, okey? Tunggu. Okey Mael, terima kasih Mael hadir. Baik Mael. Mael pantun. Okey, kalau nak duit nanti Mael, duit nyanyi satu lagu Mael. lagu apa? Kau ni Nyanyi Mael nyanyi. kau Nyanyi Mael. Satu lagu, nyanyi, Mael. nyanyi. Lagu. Minta ramai Mael. kau meri Aku request je. peminat hang Mael. Nyanyi cepat. Sorry, CD rosak. Ini rosak. Bila nak makan ni lapar lah. Tu, bagi kakak kamu tu. Nak bagi ucapan ke? Yang baju hitam tu bartender ke? Mana Femdiana ada ke tu? Tulis bodyguard. Bodyguard. Bartender pula. Mereka waiter ke apa ke? Ayah bagi ucapan. Minta kepada family perempuan, pihak perempuan ada ke nak bagi ucapan? Sebentar. Mael ada pantun. Pantun. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi ke? Daripada Bagi Family lah, Clothing, Mael. Family Clothing. Aku tak ada function lah. Jangan ditekan-tekan je. Tadi aku dah fikir. Korang tekan-tekan hilang. Dah tahu. Tahu respect dia. Bagilah pantun. Pergi ke kedai membeli lembu. Siapa ni? Saya bagi lah, bagi. daripada Oh. untuk Ana dan suami, congratulations. Oh, sengaja nak kena bagi. Berjanah lah. Saya Johan. Mak panggil Jimat. Tu Jimat. Terima kasih Ara. Terima kasih Ara. Terima kasih juga sebab sudi datang. Sama-sama. Support masuk. Terima kasih Ara. Terima kasih. Aku nak ucap ni. Bagilah. Bagi ucapan. Pergi. Nak bagi ucapan. Jom. Yang kat belakang tu kan. Ni Rahim. Cakap sendiri ya. Cakap sendiri. Pergi. Jalan Som. Oh ya. Kena aku tu. Apa yang bagi aku RM1 ni? Duit aku dah banyak lah. Jangan Idri. Mami. Dah dengar tak? Nak mention nama kita orang punya ni ke? Tak payah dah. Bukan. Aku pun Selamat pengantin baru. Anak dan menantu bubur. Practice lah. Practice. Walaupun bubur saya tak ada. Sama wakil sama. Ada je untuk korang, okey?
Okey, baik. Kalau apa-apa dalam Eh, rumah tangga Q. Q. jangan elok-elok. Jangan dah Patut tadi kita bagi hadiah time ramai-ramai pun nampak riak sikit. Itulah tu. Kita kira sangat tak apa. Apa dia 2 beg kan? Ah, boleh dapat duit bag. Ni ada main-main sikit. Saya nak minta Ogawa bagi sepatah 2 kata. Ya, main-main sikit. Saya minta Terima Ogawa. kasih. Ada gawa ke? Nak urut lah. Ogawa Okey, okay, jap. depan. Okey. So, tahniah Rahim dan Ana. So, kena ingat, perkahwinan ni bukan sebab perasaan sayang dan cinta. Dia lebih kepada tanggungjawab. So, kalau ada anak, jaga anak elok-elok. Jangan biarkan anak. Lagi satu, kalau gaduh, kalau boleh jangan lama-lama sangat. Nak merajuk tak apa, tanda manja. Tapi kalau gaduh Mana dia orang awak ni? yang tigang takut nanti ni jumpa yang baru pula. So kalau boleh settlekan apa masalah yang datang dengan elok-elok lah. Jangan sampai ni, kalau boleh ada masalah rumah tangga, bincang berdua. Jangan libat. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik. Okey, diminta Ogawa ke Ah. depan. Saya nak bagi ucapan. Okey, kita boleh? pada. Maaf tanya, awak daripada wartawan mana ya? Boleh, belakang. Awak dari mana? Wartawan mana? Apa ni, kawan-kawan Lidiana ingin Hello. pengantin baru lah kepada pasangan Abdul Rahim dan Lidiana. Okay. Terima kasih jemput kami ya. Terima kasih jemput kami. Siapa tu? Semoga Bos Adil ada. Bos Adil ada. Mana? Bos Adil ada. Kita Mana? masuk negara. Mana? Negara, dia masuk Oh, negara. masuk negara. Boleh. Apa yang buka lagu tu? Negara kita minta helikopter. Pada pasangan, pada semua di sini ya. Okey. Tiba-tiba rasa nak kahwin. Jom kahwin ni. Sekejap. Sebelum tu ayah dah cakap. Yo, ke kaset. Ana, Rahim. Marilah kita ramai-ramai Okey. sedekahkan al-Fatihah Siapa? dekat arwah Abdul Fit. Abdul Fit. Ya. Abdul Fit. Bang, lagu tu tak jap bang. Nak baca doa jap. Ya. Okay, terima kasih ya pasangan semua. Macam mana baca doa tu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila lepas ni Mak ya. Mak ini siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Okey. Kami sekeluarga minta diri dulu dari majlis ni. Okay, let's go. Assalamualaikum. Assalamualaikum. duit tu aku dah bagi kau ambil balik kenapa? Q, tengok orang tua ni buruk siku. Aku dah bagi duit dia ambil Dekat balik. payung Tengok tu. hitam tu Ada lagi ke? Ada dekat payung hitam tu. Bagi ucapan lu. Bel bro. Puyo, nak dokong juga. Dia sakit pakai his ni. Oh. Cepat lari, nak dokong. Ambil burger free dulu. Burger kat mana? Burger free kat mana? Tak boleh duduk dekat lah lagu. Diorang buka lagu tadi. Sorry, salah orang. Ni Aira ke? Ya Aira. Sorry, ingatkan Sorry. Siapa nak goodies? Okey, Nak goodies. Beratur. Saya nak kiss. Nak kiss. Nak kiss tak boleh. Alah, nak kiss. Kiss tak boleh beratur. Goodies. Beratur. Hamzah Dah Mida. bagi. Hamzah Mida. Baik. Sama. Ha. Saya pun ada. Ada goodies gula-gula. Manis-manis. Ada manis? Ada. Perempuan ni pun boleh. Beratur sini. Okey, beratur kakak ni boleh, beratur kak abang tu boleh. Okey semua. Ya, betul. Siapa nak goodies? Ha. Sekejap tunggu Air. Apa lagi belum dapat? Abang ada? Terima kasih kakak. Siapa nak goodies? Mai lupalah Mai datang dengan siapa tadi. Goodies. Siapa macam ni? Beratur kat apa ni? Baju putih. Ya, kakak baju putih. Abang dah ambil goodies belum? Thank you jemput. Mai datang dengan siapa tadi?
Semua sama je ni. Oh ni. Mio dengan Q, Mio dengan Q. Oh dah nampak dah. Tadi nampak sama je. Dah dapat nombor telefon abang je belum? Kau main. Oh, belum. Kau dah reply. Oh boleh. Mai tak boleh rasa nak kahwin tu kuat sangat sekarang ni. Lepas tengok orang kahwin rasa macam nak kahwin pula. Gatal. Biasalah. Lepas tu kita nak buat apa ni? Tak nak ambil gambar dengan pengantin? Itulah. Sabarlah jap. Main nak dapat bunga telur. Bagilah family dia dulu ambil. Alah, kita nak kerja kedai ni. Oh, semua kedai tutup ke tak? Tak lah. Tak. Nak tahu. Mana Mami Mael? Aduh. Mami Emma tak ada lah. Emma tengah conquer. La ilaha illallah. Dia kata dia nak pergi kahwin. Dia pergi conquer pula. Dia pergi conquer. Main first time tak pergi majlis kahwin. Hey. Ya. Nanti kahwin IT ke? Tak kita lah. Apa dia? Oh. Kita kahwin nanti kita sama-sama. Siapa dia? Main? Dengan Zeno. Dengan siapa? Dengan aku pula. Tak. Dia pelamin sebelah, main pelamin sebelah. Baik, tu telefon pun habis bateri. Memang kampret. Dia bagi goodies tadi. Bank tu Ya ke? Aku dapat burger je, tak dapat goodies kau. Pergi bekas baju putih tadi. Oh ya, tak dapat goodies pun. Kau scam aku. Dapatlah Mio dapat power bank. Mana goodies dia? Mana goodies? Aku nak goodies. Aku ada lagi satu ni. Tengok siapa? Tu yang Jom. rambut merah tu. Jom. Jom main. Akak. Banyaknya nombor. Akak rambut merah. Anjay Raibin Abidjan. Akak dia tak dapat goodie. Raibin Abidjan. Betul. Ya, bukan Nadina. Bukan Nadina. Bukan. Akak. Okey. Akak tak dengar. Usop bukanlah telefon. Kejap. Abang. Buat telefon ni. Abang Usop. Makanan free nak dapat mana ni? Ni Usop ni. Usop ni aunty ni nak Abang Usop. goodies. Mana nama kau tadi? Aunty. Usop selamat. Lawa-lawa macam ni dia panggil aku aunty. Ni nak cantik macam ni, hey. Rambut pink. Rambut pink ke? Beda mana nombor beda? Tu abang tu yang merangkak tu tak ada apa lagi. Ada goodies ke? Satu. Ismail. Iya, siapa tu? Ni claim kat Cicak ni. Cicak aku nak goodies. Jamal, siapa ni? Claim kena tanya ni. Aku tak handle management. Tak dengar. Aku tahu cara. Lah anak Ada bateri ni kat phone ni. Sabar. Kenapa? Tak ada bateri Nak mana ni? goodies. Ya, maknanya berkembang ni nak tengok tambah benda kau. Patutlah kau tak dapat. Atia nak buang. Kenapa semua Jamal ni? Jamal ni, semua Jamal ni. Jauh sikit. Dah lah. Lambat lah. Photoshoot. Q. Mael. Ada yang kroni Mael tengok tu. Tu. Orang tak nak ambil gambar kita. Diorang buang kita dah. Main tengah main golf. Tu depan. Siapa yang tak nak tu? Tu. Diorang kroni tu. Diorang Mio. Adik, kejap Eh, ya. woman only lah. Rumah Wali. Okey, faham. Kita main golf. Kejap main golf ni. Golf apa? Mantra dia. Golf lah. Oh, ya. Tepi. Tepi orang tua. Orang tua ni mancing kat sini. Memang aku rembat lagi. Wih. Harap tak kena kepala pengantin lah.
Oh, sikit lagi, sikit lagi. Pecahkan kereta seseorang. Masuk. Masuk. Gol! Bukan gol. Sorry. Jelah kita ambil gambar dengan pengantin, jom. Jom anak-anak ikan, jom. Kan tu daddy. Jom. Bukan. Kalau aku tumbuk muka kau, Rin. Ya ke? Jom ambil gambar, jom. Adik ada wedding, ada orang kahwin. Ahmad Kalu. Mana? Jamal ke? Aziz. Abang. Tanyalah Aziz. Abang kerja okey ke? Dapat duit banyak ke? Macam ni, pergi ke sekolah tak sabar nak ambil gambar. Okey ke? Betul. Sedap. Dah lupa lah apa tu. Tak apalah, abang kerjalah dulu cari duit banyak-banyak. Nanti adik nak claim mili baru. Boleh ke? Wih, ke depannya sini. Ya, tak apalah. Okay lah, bye-bye. Jangan lupa makan minum. Macam latih pula. Ya. Papa pun ada dosa putri. Papa sayang putri. Putri selalu ada dengan papa. Jangan risau. Pun terjadi, putri tetap ada dengan papa. Okey. Jangan takut, okey. Ni mana? Tunggu gambar wedding ke? Papa ada selagi tu papa akan jaga putri. Gambar dengan ni, Rahim. Pakai AB clothing. Ya. Terima kasih, Mami. Datang menangis. Okey. Terima kasih adik putri. Okey, disilakan Kak Nur. Pergi nangis Kak Nur. Ada sepatah dengan Pergi nangis Kak Nur. Kak Nur ada Kak Nur. Pergi menangis. Cara aku ni. Yes sir. Tadi dah. Aduh, mana nak jauh. Adik bunga. So cari gambar. Adik bunga belum? Bunga nak dulu ke? Boleh lah. Sabarlah bunga adik ni. Aduh, putu cute lah. Aduh. Mana lah. Penat beratur. Dah Baik. Alah, abang dah bagi dosa dengan adik. Betul lah tu. Kira abang pun ada dosa dengan adik. Ya ada. Tak ambil gambar kat tempat kerja je lah. Boleh, aku setuju. Lambat lagi ni. Korea kita dah kat gambar. Itulah tu. Family holiday nanti. Family day. Holiday nanti aku tak kat gambar. Jadi Itu boleh. nanti gambar lagi tu. Kita ambil pre-wedding. Bahagia. Lagi satu adik nak cakap. Kalau ambil apa? pertama jangan kat rumah besar tau. Nanti adik ngingkap. Ya, kita tak gambar kita je yang ada sekarang ni. Kasut kak, siapa saya tak macam siapa pun Kalau kat dekat sini. Langkawi, adik nak bilik Suri Mazna. Suri. Itulah. Tak macam siapa. Suara kenal tapi nak macam susah. Molly, Suri. Adik tak nak. Adik tak nak pantun. Molly? Adik nak nyanyi. Anak aku. Okay. Mami! Siapa? Mami kau siapa? Oh my god. Mami. Mana Daddy? Adik penat lah. Daddy pergi perang semua. No. Siapa? Dapat jumpa anak saya ni. Sudah. Anak aku kat sini dulu. Mesti dengan suara kan? Dah lambat lagi ni. Dia patutlah naluri hati ibu tu kuat. Siapa ni? Nanti kalau Ini pekerja big clothing tu yang kahwin tu. Oh. akak dah boleh. Saya pun kenal pengantin perempuan. Salah aku. Dah tak boleh nak refund. Sebelah rambut pink ni. Dia nak refund akak. Sebelah rambut pink. Ni. Rambut macam nanti tu ni. Mami Suri. Oh. Ni Ara Sofia. Ara Sofia. Ya. Standby abang dah tak ada kan? Ya, kau daddy. Ayah bunga
Dah cakap mami dah sampai. Sekejap. Kalau dia angkat lah. Dia susah nak angkat call. Kau punya Aunty Sofia, Ayura Sofia pun di sana. John. Oi, John. Yo. Tu dia. Cepat jadi kerusi main nak duduk. Penat lah. Kau gawa. Biru tahu lah. Kau banyak lah kau. Bukan Bukan. Ni mata mana? Bila main nak kahwin lah je. Buat kahwin, main nak teringat ada majlis. Tahu je Suria dia Ya sama doh. Mak ayah aku pun nak juga ni kahwin ni. Tapi Mail tak ada siapa nak datang. Ramai orang benci Mail. Sebab kalau orang datang semua buka air Mail. Tak nak. Kantoi lah Mail dulu lembut. Ha. Mak El luar je nampak lembut. Dalam ganas Mak El Gosok-gosok nanti dia keras lah. Sakit. You know what you know kan? Otak aku. Dah cium dah, cium tangan dah, apa bagai dah. Kenapa semua warna-warni ni? Main nampak macam kena tombiam masing-masing. Iya sama lah ni. Tak tahu siapa ni. Nak macam suara pun tak boleh. Dah. Kau okey. Macam you. Hello Di. Rupanya kita dekat-dekat je. Tak jauh-jauh pun kan kawan-kawan juga. Ya betul. Kita dua lah. Mai teringin nak kahwin. Kita kahwin olok-olok je. Kita buat majlis je. Tapi tak kahwin betul pun. Kita tayangkan nikah. Kahwin kontrak Kita Ni Mami Suri ni. 200 yang ada tak. Okey, yang tahulah dia darah tu ke. Aduh. Mai baru tengok tadi. Oh bodoh. Tak ada otak Dia OC dia bodoh. Kita IC je. Aduh. Itu masalah tu. Ya, mesti berak ada lancar kan? Bukan takut lekat kat celah-celah tu. Tak lah, lepas settle tu kan lancar lah. Aduh. Ni siapa ni? Comelnya. What's your name? Oh, what's your name? My name is Siam. Siam. Oh my god, I like it. Macam keropok nyam-nyam. Ya, nyam-nyam. Tak, nak tanya ni majlis kahwin ke pertumpahan darah ni nanti? Itulah. Tiba-tiba kena kayu golf. Ini dia kita ni. Kan golf. Oh, bukan golf. Hammer. Dia rindu builder. Oh, family beli clothing. Kerja Ada nak Aina Nabila sini. Ya bang, terima kasih hadir bang. Kau kejut aku. Ni. Ni habis clothing lah kan? Bukan betul lah. Di depan You duduk sebelah I. I nak duduk sebelah you boleh? Oh maaf. Boleh. Tapi main nak duduk. Main nak duduk boleh ke? Main nak duduk. Mail. Tak nak duduk kejap. Kejap nak duduk. Sebab duduk belakang nanti kena block. Boleh. Main juling lah kejap. Macam kursi tertolak sikit. Tak apa. Kamu cantik main ni. Alah abang ni. Ara tertolak ke? Sorry. Betul ke lah? Duduk. Kejap. Ara nak. Tak apa Ara. Ara tak tentu Ara tu. Sekejap Ara Rai betulkan sekejap. Betul ke? Macam ni ke? Berat sebelah lah. Kejap. Asalnya yang tahu kena cabut kasut dulu. Okey, jap. Rahim okey tak muka Rahim? Okey, jom semua buat isi. Jom. Semua okey. Pak Jokowi. Kejap. Sini. Duduk depan Nana ke boleh? Baju merah dulu ke? Kau baju merah. Cika. Dia rambut. Tak payah Ara. Tepi. Dia depan. Oh, dia depan. Okey. Oh, okey. Duduk tak apa. Yang kan dia diri. Tu yang rambut pink.
Okey. Kejap-kejap. Bagilah susun cantik-cantik. Susun Boleh. Oh, Ara duduk tengah tu dah cantik dah tu. Baik Ara duduk sebelah tu. Ni, Rahim- Mael. Duduk tengah-tengah sikit. Tak, Ara duduk sebelah Rahim. So kita tak block kaki dia. Mael kena duduk belah lelaki. Tak Ara apa, duduk belah belah perempuan. kaki Ana tak apa. Tak apa, it's okay. Mai dah cantik dah ni bangun ni. Mai kena tukar Mael. Mai kan separuh-separuh. Mael nak kena Mael ni. Nak kena cubit ni Mael. Sekejap, terlalu rapat ni. Sekejap pakcik Mael terima kasih ya Mael. Tengah kerja tadi datang. Sudi datang. Mana tu Ahmad tu budak Epic Clothing tu. Ahmad Kalo tu. Ahmad tu. Ahmad Kalo. Ahmad Mio. Mana? Tu Ara ambil je. Ambil kejap pula. Panggil. Ra panggil Ra tu Ahmad tu Ra. Tinggal. Panggil. Mana duduk tadi tu? Belah email. Mael orang ketiga. Bukan. Sabar. Tengah cari ni. Kau ni. Alah. Boleh ke Mael orang ketiga Mael? Tanya tu Ahmad. Bukan Kalo ni. Ni budak Epic Clothing ni. Ahmad kan. Ya. Boleh je. Boleh je. Kalo sekali lah. Ahmad ada. Panggil sekali. Masuk je lah. Duduk sebelah Razafia. Duduk sebelah. Epic Clothing ke ni? Semua. Masuk je asal Ya, kata. I nak ambil gambar tapi you muka Jamal lah yang. Kau kena sayang dia. Kau kena Yang you sayang buka dia. kasut dulu yang. Yang you kena terima seadanya dulu yang. Bakso tu. Okey dah. Dah. Ai, kau main lentik lagi yang belakang tu. Jangan dah. Okey. Tu yang ujung Ahmad Kalo tu apa nama dia? Ren. Tu duduk sebelah Mio Kapibaran boleh? Mio Kapibaran. Mana Mio? Ni. Dah tu. Yang rambut putih duduk pink belah sana. Sebelah kiri. Duduk berdiri je, jangan buat apa-apa. Diam Ismail. Rapat sikit. Rapat. Tak apa, dekat-dekat Muhrim. Siap dah Ismail. Okey. Nak ambil gambar ni 1, 2, 3 je. Okey. Settle. Nanti tag Okey dah. Terima kasih geng Epic Clothing datang Tanya Boleh. Selamat pengantin baru Thank you. Dah boleh sedap-sedap. Hai. Mael. Mai tak cakap pun. Bukan Mael. Hai. Apa yang Siapa cakap? tu? Mio. Mio nak kena bantai ni Mio. Mio cakap apa? Astaga. Mai tak Boleh sedap dia kata Mael. Mai tak boleh bangun. Krem. Tahniah Dona. Ya sebelum ni sedap dengan Mael je. Yelah 50. Apa pen pula Ren lah. Uyo. Ada ninja lah. Ren. Salah. Ren apa? Saya Rahim. Tu Aina lah, tu Aina Nabila lah. Aina tak join. Aina. Asal tak bagi tahu korang gambar dah. Ana kenal aku pagi Dah, pasal Terima kasih singgah ni siapa? Aku dah catat Aku dah catat. Sama-sama. Bagilah dok. Tak. Boleh lah semula. Aku dah catat. Main mana siap? Tanya Aina, tanya. Mak, bukan aku dulu. Aku kena putus. Ya ke? Congratulations. Lupa. Molly, alang-alang main ambil gambar. kenal lah. Mami Suri. Macam rambutan tau. Ibu nak kasut dulu mami. Nampak buruk dah. Sekejap. Terima kasih hadir dalam ni majlis. Kita kahwin? Cantik dah. Jom lah kahwin kontrak boleh ke? Boleh selok aku lagi. Ya. Ini hari ni lah ni boleh selok. Oh, Hai. Aku tak dengar, sekejap. Boleh ke? Nama apa?
pengantin. Terpeluk. Hai, minta nama maaf. saya Ismail. Okay. Hello. Tak dengar. 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 Hello. Hey. Saya Ara. Banyaknya suara. Gambar ke? Jom ambil gambar. Aina jom retake Abby Clothing. Aina Aina bukan ada pencin ke? Hello. Hello, dengar ke? Hello. Baru dengar, baru dengar. Hanya saya Mail Ismail. Hai Mael, hello. Oh my god, selamat datang ke kedai baju. Jom. Gigi ambil gambar. Kita beratur nak ambil RMT ke ni? Apa? Ingin mengucapkan tahniah kepada anda Zali. pasangan anda. Dia ada tadi tu botak tu, yang botak tu. Bahagia ke anak cucu. Yang botak tu pergi Dan tengok sana. saya nak kirim hadiah daripada sabar. Daripada medium saya. Acik tu buat karangan ke? Dia bagi 5,000. Wow, hebatnya kaya dia. Kayanya. Kaya medium saya tu. Ya. Ya. Dia dapat datang mungkin dia sibuk. Tu kasut dah settle lagi tu. Yang lagi sekali. Bestnya peluk. Nak peluk boleh tak? Mael, Dilan, nak peluk boleh Dilan? Ambil retake gambar sebab tadi Aina tak masuk. Oh, kita ambil sekali boleh? Retake tadi. Aina kan Abby Clothing lah, tak masuk. Semoga bahagia sampai hujungnya. Saya ada hadiah. Nah. Ini saya simpan sabar. Mungkin tak tapi ikhlas dari hati. Drill ni. Terima kasih. Sama. Molly, alang-alang kau ada kat sini. Sini nombor. Boleh. Aina dia nak bagi apa? Rambut ke? Asalaku. Okey, dia berzuri. Baik. Itu paling ikhlas lah dia bagi RM1. Hello. Ini daripada Aina. Allah, ramainya. Ini ke? Ya, betul. Tak nak bagi balik. Asalah, Mami Suri bagi dia macam ni. Saya dapat jumpa anak-anak. Sekejap Apa? Ni. Ada seorang kat belakang. Mana? Amin. Oh, Aina. Alright. Tu tengah mancing tu. Belum apa dah mancing. Siut tu. Mana pengantin lelaki tadi? Tu. Ni pengantin lelaki ni. Ni siapa Mael lah? Bukan Mael. Bukan Mael. Mai teringin nak kahwin. Jom kahwin. Bolehlah kita buat majlis. Dilan ni straight dah. Tak nak. Apa? Terima kasih. Semalam dia dating dengan Sojun. Oh my god. Ais dah setia, Ais kena setia lah dengan Sojun. It's okay, you setia dulu, okay? You boleh buat apa? Baik. I pandai boleh buat, I boleh buat bunyi udang. You boleh nyanyi lagu apa? I pandai buat bunyi udang. Sekejap mana tu pengantin lelaki tak nampak ni. Tu pengantin lelaki tu. Aina, bila kita nak kahwin? Sekejap dulu lagi. Kita kontrak je. Ya, terima kasih. Saya dah ucapkan lah. Saya dah bagi hadiah dah dekat pengantin perempuan tadi. Ya, balalat. Anak cucu ya. Ya, terima kasih. Gaduh ya. Okey. Ni abang lalat ke? Saya tak nak lalat. Ramai sangat ni bertanggungjawab saya kena hadap. Dah lipas. Semalam tu. Lipas. Kan? Lipas bukan lalat. Lalat tu busuk sangat nampaknya. Ambil gambar ni. Cuba buat bunyi lipas. Kalau. Jom. Macam bunyi. Lain je. Itu punya ayam teki. Abang cakap abang lipas. Halo, saya. Dengar Rek. Dengar, yes. Halo. Ya. Boleh. Ya. Ni orang cakap ke? Dia macam tapi gergar. Ya apa? Dek, tani gergar. Ya, tani gergang. Boleh lupa itu chicken tandoori, yes. Halo, itu pondan ke? Saya tak mau. Bukanlah, saya separuh alam je, bukan pondan. Tak mau. Itu pondan saya tak mau cakap sama dia. Bulu. Janganlah. Tak payah. Dia kena ganti SIM dia 5,000 dulu. Baru semua cakap. Kenapa 5,000? Itu pondan ya pasal saya masuk Sungai Buloh. Ganti balik SIM dia 5,000 dulu. Dia buat apa masuk dalam Sungai Buloh? Baru betul ini orang. Panggil dia. Ganti SIM dia dulu 5,000. Kerja lah, ada photoshoot ni. I kan model. Pergi mampus lah you. Itu baju dalam pun tak mau ambil you lah. I model lah Senza ni. Nak ambil gambar jap. Lah Senza. Tutup Mio dengan itu tak ada. Baru dia lah. Baru boleh. Sabarlah. Apa itu? Ganti balik SIM dia dulu 5,000. Nanti I transfer, okay? Bye-bye. Astaghfirullahaladzim. Aina.
Cerita. Itu apa Aina? Jadi Dracula ke? Nak duduk bawah boleh ke? Ini apa Aina? Aina. Jangan pelik-pelik Aina. Memang nak duduk. Aina duduk. Aku dah tertolak dah minta maaf. Suri ke kanan sikit. Semua hari ya. Semua angkat telefon. Nak baca? Akak tu tak nak buka porda ke? Ini nampak comel. Ara duduk dah. Jangan. Okay. Allah Aina. Alamak, Jadi saya tamat terus. Cerah mata tutup. lebih pencahayaan lah. Tutup. Tu cahaya kat belakang tu. Okay. Sekejap saya setting mata sekejap. Okay, sekejap Okey ke kaki Ara tu? Mak duduk. Okay, dah siap. Alah, satu je. Jap. Abang Ryan mesti tan kentut kan? Sekejap Ada orang tengah ambil gambar ke? Saya tengah ambil, Ada, Okay. Sekejap. Mio pandang mana Mio? Dia kan model. Nampak jodoh. Mio nampak jodoh kat tepi tu. Dia anak kau ni dah sistem ni. Itulah tu dia ikut video. Hakim. Dah. Abang Ryan jangan kentut. Kepit betul-betul kaki tu. Jangan kentut ramai-ramai. Nanti pengsan. Alright, sudah. Tolong angkat boleh. Kerem lah. Kejar ranking ni. Ambil gambar dah lah Bamen. Dah Okay, dah settle. Alright. Dapat pengantin baru. Selamat Okey, pengantin terima kasih. baru. Buat anak banyak-banyak, okey? Selalu-selalulah gaduh. Nanti hasil anak banyak. Ah, okey, terima kasih Dilan. Lain macam abang. Tu Ya. dapat anak banyak Betul lah proses fotosintesis. Ha. Sayuk bila. Mana driver main Siapa? Datang siapa tadi? Lupalah. Mio. Oh, Mio. Jom kita balik, kita miskin. Jom. Kita dah kena hantar kereta sewa tu balik dah. Jom. Siapa yang ada cakap kereta Q kereta sewa? Oh, bukan Oh, kereta tu ke? Oh my god. Dah habis dah. Antara dekat pantai boleh ke? Boleh. Dah berdukung dah. Dah berdukung dah ni. Mana kereta kita? Ini Mael. Ya. Mana Aina? Aina? Oh tu. Ya Allah. Bukan tu, tengah berdukung-dukung tu. Ya Allah. Siapa yang naik seorang-seorang ni? Nama air teman tak? Naik lah. Jangan main nak dating orang tua jap. Sayang. Wow, berasa kereta you. Sayang, bukalah pintu ni sayang. Bukalah pintu. Cepat. Mother father betul. Gimana? Tak tahu apa. Jom baby. Tengok, pergi seorang-seorang kan. Balik ada couple. Ha?
Jauhnya diorang parking. Belakang ni ha. Itu pun tak jumpa. Ya Allah Akbar. Tak sistem juga dia ni. VPN. Baik aku tak nak dengan diorang. Kau nampak tak diorang jadi apa? Kau jalan je. Kau ni teruk lah. Pergi tengok. Patah balik cepat. Tak apa. Kesian.